Kau jaga je mak, biar abang cari duit. Kita kena redha dan kena belajar terima hakikat. Tahun yang sama, secara matematiknya, Allah tarik dua orang yang kau sayang, Allah bagi seorang isteri. Kalau ikut dua macam satu tu tak balance. Tak balance lah. Sekali tunang kan? Tunang. Sekali lagi sebelum kahwin. Lepas tu dah kahwin, fasa selepas kahwin pula. Ui, aku macam mana? Macam mana kau comeback daripada situ? Ya, fasa yang kehilangan orang ni kan. Mula adik aku. Dah lah dua-dua hilang ni, mak dengan adik aku ni. Aku ada depan orang. Kalau nak cakap comeback, sebenarnya sampai hari ni pun kalau teringat adik, teringat mak, sedih lah. Sedih. Tapi bila aku fikir balik, sebenarnya Tuhan ambil tu untuk kita belajar redha. Aku rasa benda yang paling berat untuk kita, untuk aku lah, redha untuk pemergian orang. Tapi bila mak aku dah pergi, adik aku dah pergi, kita kena redha dan kena belajar terima hakikat. Dan aku fikir positif. Sebab aku sayang mak aku sangat-sangat. Mungkin dengan keadaan mak aku yang sakit, andai kata dia masih lagi ada hari ni, mungkin aku abaikan isteri aku. Mungkin tu asbab lah. Kalau so, Tuhan tu tahu jalan yang terbaik. So tak apa, aku ambil adik kau, ambil mak kau. So kau jaga family kecil kau ni. Jadi dengan pemergian mak dan juga adik aku rasa aku lebih jaga family aku dengan baik dan juga lebih menghargai diorang lah. Sebab waktu mak aku ada pun, aku busy kerja. And then aku cakap dengan adik aku yang meninggal tu, kau jaga je mak, biar abang cari duit. And then mak aku ni, family aku ni lah, bukan orang senang. Tapi bila aku dah dapat kesenangan tu kan, tu shock time tu. Raya terakhir, mak aku bawa satu family pergi Sunway. Ambil lah apa nak ambil. Dengan abang aku pun, dia pergi paunya aku jam G-Shock time tu. Dekat 2,000. Belanja dekat sampai 2,000 lebih. Tapi mak aku time tu, tak mahal ke baik, tak mahal ke. Mak ambil lah mak, bukan selalu. Rupanya itulah raya terakhir dia. Allah. Aku cakap, okey lah at least. Tapi apa yang terkilangnya, di fasa aku sekarang, kira aku di fasa yang orang boleh katakan senang lah sekarang. Itulah, mak aku dah tak ada, adik aku dah tak ada.